buat. Kita jadi tahu awal pun kita bukan cari kesempurnaan dalam nyanyian tu. Sebenarnya tugas juri mungkin adalah untuk bagi cadangan untuk persembahan seterusnya minggu depan. Itu cakap ni pertama, saya tahu lagi sebelum saya beri lebih komen, saya nak gauge dulu masing-masing punya kebolehan. Sebab saya cakap sebelum ni pelakon-pelakon, kebanyakan pelakon, kecuali seorang pengacara kan. Saya pernah mengarah atau pernah berlakon bersama. Saya tak pernah nampak sisi ni daripada orang. So saya rasa ini kelainan yang cuba Astro bawakan, di mana kita biasa tengok orang berlakon tapi tak pernah nyanyi. So I think it's a good change, dan orang buat ni untuk charity. Saya rasa kita tak boleh lah terlampau critical, especially first week. Seminggu utama ada yang persembahan yang mengejutkan ke macam mana? Ya, cakap ada beberapa persembahan macam Datuk Rami, jangan cakap lah, memang dia tahu setiap gerakan, setiap nuansa, setiap body language, setiap nyanyian dia ambil kira. Sebab dia memang pengarah teater, memang dia stage tu dia own. So saya rasa itu antara tak terkejut lah, memang saya tahu. Bukan macam Rakyat Goma, saya pernah shoot dia, memang ternyata sisi lain saya nampak. Datuk Jalal, saya pernah shoot dengan dia, saya pernah bekerjasama dengan dia, tapi bila stage presence tu lain. Jadi bila nampak diorang punya sisi nyanyian tu, and diorang even pelakon-pelakon yang kebanyakannya diorang ni kalau kamera tak roll, diorang gila-gila. Diorang gila-gila, tapi bila kamera roll diorang serius. Tapi hari ni semua pun gila-gila. So I feel that saya pun perlu digest lah, nak tengok rupanya macam ni korang rupanya. Tapi saya tahu diorang semua pelakon. Something saya sendiri macam tu. Saya bukan Yusri Giaru. Atas pentas saya pasang badan, pasang lakonan. Kita tahu itu adalah showmanship. So saya rasa they all, especially minggu pertama, banyak lagi minggu seterusnya, but they did well untuk pembukaan. Adalah yang sikit macam could be better, tapi I'm not going there yet. Biar diorang develop masing-masing. Tapi sikit, maksudnya sepanjang minggu memang tidak akan fokus untuk secara teknikal nyanyian tu, memang tidak. Tidak, kita bukan tidak akan, tetapi untuk minggu-minggu seterusnya kita bukan mencari kesalahan. Saya cakap tadi, ini bukan macam kita selalu cakap nyanyian ada teknik yang betul, ini bukan pertandingan nyanyian. So kita tak boleh satu one size fits all. Bila kalau nyanyi ini cara betul, ikut ini. Ikut diorang bukan penyanyi. So kita mencari keselesaian suara diorang dengan lagu tu. Apa diorang boleh buat untuk persembahan seterusnya, untuk mereka menonjolkan diri dengan lebih baik lagi. Ini bukan saya cakap, kenapa you punya vibrato, kenapa you punya tempo. It's not that kind of show. Bukan penyanyi. So pada saya, the situasi dengan guru-guru vokal di mana one size fits all, sesuai untuk semua, tidak boleh dipakai.